biar pergi bank tu bukan tak bagus tapi Dah, aku dah live bang. Aku dah live bang. Assalamualaikum, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Bang, kenapa mah bang? Public Gold, daftar pertama. Dah ada akaun tak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Selamat datang ke live saya hari ini. Sambil kita ber-SP, kita daftarkan orang. Untuk tuan-tuan dan puan-puan mana yang tak memahami lagi tentang tabungan di Public Gold, saya boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Saya Mahathir bin Mohamad, tuan-tuan dan puan-puan, dealer rasmi di Public Gold. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas, capai matlamat dengan emas. Capai matlamat dengan emas ni bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Kita menabung emas, menabung. Kita capai matlamat yang jangka masa panjang. Kita tak menabung untuk jangka masa pendek. Alright? Jangka masa pendek ni 2 tahun ke bawah. Untuk emas, kita pergi pada 3 tahun dan ke atas. Ni 3 tahun dan ke atas barulah kita dah capai matlamat, baru kita jual emas kita. Kita simpan emas untuk kita jual emas kita semula. Tapi bila masa yang sesuai untuk kita jual, apabila kita dah capai matlamat tersebut. Sebagai contoh, anak nak masuk universiti, kita jual emas. Sebagai contoh, kita dah nak pergi umrah, kita jual emas. Sebagai contoh, kita nak pergi haji, kita jual emas. Sebagai contoh, kita dah ada dana persaraan, kita dah bersara, baru kita jual emas. Kita top up pencing kita ataupun kita alihkan KWSP kita ke dalam bentuk emas. Apabila emas kita dah dapat keuntungan, time itulah kita jual sikit-sikit untuk meneruskan kehidupan. Contoh lagi, kita dah buat deposit perumahan, kita nak beli rumah, kita jadikan emas kita sebagai deposit. Itu adalah apabila capai matlamat. Jadi kita tak jual emas apabila harga emas naik. Jom kita jual emas, tak ada. Dah tak ada dah ayat macam dulu tuan-tuan. Kita gunakan emas sebagai strategi kewangan kita. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada apa-apa soalan, type saja dekat ruang komen. Terima kasih kerana join live saya. Alright, terima kasih kerana join live saya. Ada tak siap pun kena jalan juga. Okey. Supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat penerangan yang betul tentang Public Gold. Kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan salah anggap dengan Public Gold. Kita nak tuan-tuan dan puan-puan dapat first hand information daripada Public Gold. Maknanya Public Gold adalah salah satu syarikat yang telah ditubuhkan, satu syarikat yang telah ditubuhkan pada tahun 2008 hingga kini. Okey, 2008 hingga kini, dan ia merupakan syarikat pengeluar emas, pengilang emas. Harga emas yang paling murah untuk 999. Okey, serta apabila tuan-tuan menabung emas, tuan-tuan akan memiliki emas tersebut. No hanky-panky ya. Maknanya terdapat 2 kaedah, 3 kaedah dalam tabungan tuan-tuan dan puan-puan melalui aplikasi GAP. Gold Accumulation Program ada, menggunakan handset tuan-tuan dan puan-puan. Bang, menabung emas bang? Okey, kita gunakan aplikasi Public Gold ini, daftar secara percuma, download apps Public Gold. Saya bimbing tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk ke dalam apps ini. Alright, login. Kemudian tuan-tuan ada 3 pilihan cara tabungan. Okay. Pertama, GAP, Gold Accumulation Program. Menabung sedikit demi sedikit, RM1 Malaysia akan ditukarkan kepada gram. Itu yang pertama, kaedah GAP, Gold Accumulation Program. Kaedah yang kedua adalah outright purchase. Outright purchase ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan mempunyai kekuatan dalam 120,000. Contoh tuan-tuan nak beli, Mahathir saya nak beli 20 gram, 2 item 100 gram.
saya ada duit 130k ni. So takkanlah saya nak masuk dalam gap, betul? Okay, go for outright purchase 120k. Kemudian saya bimbing tuan-tuan dan puan-puan beli emas 200 gram, 2 item 100 gram, 100 gram, 100 gram, 200 gram, dan ambil di cawangan. Sebab apa ambil kat cawangan? Dia post kerana untuk post public gold pergi pada 21.25 gram ke bawah. Manakala 21.25 gram ke atas, kita akan pergi collect dekat cawangan terdekat. Alright. Dan yang ketiga adalah kaedah auto debit. Kaedah ini adalah sangat sesuai untuk yang mana tuan-tuan dan puan-puan nak konsisten menambah gram setiap bulan. Kebiasaannya mereka yang mempunyai kesedaran tentang tabungan. Okey, maknanya kesedaran tu wujud apabila dia dah tahu dah within 5 tahun dia nak buat dana emas ni, bukan dana emas, tabungan emas ni yang mereka fizikalkan sebagai deposit perumahan, perbelanjaan untuk umrah, perbelanjaan untuk haji, perbelanjaan untuk masuk institut pengajian tinggi, nak beli motor dan sebagainya, student, ataupun mereka yang institut student yang dapat auto debit, yang bekerja, yang nak dana, jadikan dana pencen, dana persaraan. Okey, dia nak top up perbelanjaan nanti apabila bersara. Okey, mereka boleh gunakan auto debit. Masuk saja gaji, go for auto debit. Alright. 3 kaedah sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. Dulu ada kaedah EPP, easy payment purchase. Kita lock untuk 6 bulan pembayaran. Tapi oleh kerana 6 bulan dengan 10 bulan, tapi oleh kerana harga emas sekarang ni tak stabil, jadi public gold stop dulu. Right? Stop dulu. Okey, emas yang tuan-tuan akan dapat adalah emas fizikal. Setiap kali tuan-tuan menabung, tuan-tuan akan memperolehi emas fizikal. Dapat? Emas fizikal. So, make sure tuan-tuan fizikalkan emas tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tak fizikalkan pula. Sebagai penabung emas, tuan-tuan harus fizikalkan emas tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Selepas tuan-tuan fizikalkan emas, tuan-tuan rasa macam emas tuan-tuan dah banyak. Contoh 50 gram dah rasa banyak ni. Sampai tidur pun tak boleh. Okey? Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan terdapat 3 option simpanan. Tak boleh nak tunjuk sangat emas kat sini kan. Yang pertama di dalam account gap. Okey. Untuk mereka siapa yang sesuai untuk account gap? Mereka yang contoh masih tidak mempunyai rumah sewa. Ni duduk yang rumah sewa ramai orang boleh masuk bilik dan sebagainya. Okey, simpan dalam gap. Alright. Kalau anda katalah you duduk rumah ataupun quarters ataupun barrack, ramai kawan-kawan boleh masuk bilik. Tuan-tuan, jika ada orang tua dekat kampung, boleh postkan emas kat kampung. Itu option yang pertama. Kalau anda kata you student, go for option yang pertama. Alright. Simpan dalam gap. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah di tangan sendiri. Maknanya kalau you dah berkeluarga, dah ada rumah, tempat simpanan you kat mana? Bincang dengan isteri baik-baik, kita simpan emas kat dalam rumah. Okey, tak ada siapa pun tahu. Tuan-tuan pun janganlah bagi tahu tuan-tuan penabung emas. Okey. Right. Yang ketiga adalah safe deposit box. Safe deposit box berada di Menara 1 dekat Pulau Pinang. Menara Public Gold di Kuala Lumpur 1, Menara Pulau Pinang Relau Pulau Pinang pun 1. Dah ada 2. Yang akan datang adalah dekat Miri. Saya dipahamkan kat Miri. Alright. Safe deposit box untuk public gold, menabung emas public gold. So safe deposit box ni bukan saja emas boleh masuk kan. Kita boleh masukkan mana-mana grant ataupun dokumen-dokumen penting. Okey, ada 3 saiz. Tuan-tuan boleh rujuk balik.
saya punya konten berkait dengan safe deposit box. Alright. Ada apa-apa soalan, type saja dekat ruang komen untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas. Okey. Bila dah pergi pada dah tahu dah mana nak simpan, mana nak pegang. Okey, saya showkan tuan-tuan dan puan-puan 90% berada di tangan. Berada dekat tangan. Physically tangan. Sebab apa? Once kalau anda kata 100% dalam apps, dia macam account bank juga. Anytime boleh belanja, tuan-tuan. So no point. Kita bila pergi fizikal kat emas, baru tuan-tuan rasa aura emas tu akan sampai kat jiwa. Dekat situlah tuan-tuan akan menabung, simpan sayang. Barulah kita nampak 1 tahun RM1,000 simpanan, ataupun 1 tahun RM5,000. Kalau kalikan 5 tahun dah berapa ribu ringgit? RM25,000. Itu kalau RM5,000 tabungan. Bayangkan kalau anda kata you berjaya pergi pada RM10,000 setahun. Setahun RM10,000, maknanya 5 tahun dan RM50,000. RM50,000, tuan-tuan bayangkan berapa gram tuan-tuan ada. Dan automatik harga gram, automatik emas ni kenaikan dia 10 ke 20%, automatik jadi kaya. Automatik kenaikan tu ada. Not pergi pada ASB. Kenapa? Apa beza ASB dengan emas? ASB pergi pada jangka masa pendek. Okey. Tak semua daripada gaji kita ni pergi pada emas tau. Tuan-tuan kena ingat. Emas adalah jangka masa panjang. Jangka masa panjang 3 tahun ke atas. Jangka masa pendek, kita nak tuan-tuan dan puan-puan dalam 10% tabungan. Tuan menabung emas. Cik, dah ada akaun dah? Dah ada akaun dah? Dah banyak Bagus, alhamdulillah. Okey. Dalam 10% gaji kita buat tabungan, betul? Kita bagi yang kepada 3. Satu ASB, tabung haji dan emas. Baru betul. Right? Baru betul. Tak semuanya 10% tu pergi pada emas. Okey. Tapi kalau anda katalah tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sentiasa menabung dalam bank Mahathir, saya tak berjaya menabung RM1,000 sebuah emas setahun. Something wrong somewhere. Should be tuan-tuan dan puan-puan, saya showkan pergilah seragu-ragu pergi pada emas. Ada orang pergi tabung haji pun keluar duit. Kan? Ada orang pergi ASB pun keluar duit. Jadi nak tak nak tuan-tuan dan puan-puan, gunakan kaedah tabungan emas. Wah, emas RM100. RM100 boleh dapat 0.15 gram sekarang ni. Sekarang ni RM100 minimum boleh dapat 0.1 gram, 0.15 gram. Kalau kalikan kepada 12 bulan, should be tuan-tuan dan puan-puan boleh terima 2 gram. 2 gram tersebut, kalau ikut hari ni punya anggaran harga emas, pergi pada RM1,200. Tetap juga berjaya menabung RM1,000 setahun. Kalikan 10 tahun, itu baru RM100, tuan-tuan. Tapi dengan syarat fizikalkan emas, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, fizikalkan emas. Sebab kenapa? Di dalam aplikasi ini mudah untuk dijual semula. Okey. Tuan-tuan kalau nak menabung emas, kena letak dengan dealer yang aktif. Jangan pergi pada dealer yang tidur. Jiran sebelah Mahathir, saya punya jiran sebelah ada dealer emas Public Gold. Boleh tak saya nabung bawah dia? Kalau anda kata dia aktif, carry on lah. Tapi kalau anda kata dia bukan aktif dan dia bukan dealer, tuan-tuan akan menyesal lah. Sebab apa? Yang bukan dealer, dia daftarkan orang. Pertama sekali, dia tak ada any commission daripada Public Gold kepada dia. Itu yang pertama lah. Orang tu memang rugi lah. Kedua, any info dia tak ada dalam WhatsApp group support sebagai dealer. So info terkini sebagai dealer dia tak ada. Ketiga, training menggunakan sistem. Kalau anda katalah you menabung, daftar dengan orang yang bukan dealer ataupun dealer tidur, anything happen dengan emas you, contoh 2 minggu yang lepas you dah keluarkan emas tak sampai,
You maklum balik pada dealer yang tidur tersebut. Dealer tu nak buat macam mana? Sebab dia tak aktif, dia tak masuk training. Okey, dia tak tahu apa nak buat. Jadi emas tu tak dapat lah. Faham? Faham tak? Dia tak dapat nak selesaikan masalah. Dealer ni yang terlatih, dia akan selesaikan masalah di dalam aplikasi ni. Cik sila dia akan ambil nama you, PG code you, dia akan rujuk balik kat cawangan. Alright? Nak percepatkan. Contoh you beli 200 gram. 200 gram tu once sudah dapat receipt dia, dia akan percepatkan untuk benda tu di-update ke dalam sistem. Itu peranan dealer. Tuan-tuan dan puan-puan, itu peranan dealer. Bukan senang lah. Memang berhabis duit untuk training lah. Nampak senang kan, tapi makan hati tu jadi dealer. Tapi kalau anda kata tuan-tuan seorang yang cekal, seorang yang memang sentiasa suka untuk berniaga, sentiasa suka pencabaran, okey, sentiasa ingin belajar, saya alu-alukan daftar dan jadi dealer. Boleh? Daftar dan jadi dealer. Dan kena ada hati lah. Bukan pergi pada komisen, tapi dalam yang membimbing seorang insan yang berada sekeliling kita untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik. Okey, keuangan diri mereka yang lebih baik. Satu tingkat lagi pelajaran supaya orang yang berada sekeliling kita tu dengan menggunakan emas, dia dah kurang meminjam-minjam, dia dah boleh kurangkan hutang jahat. Alright, dia dah boleh bantu anak-anak dia berniaga, dia dah boleh go for, contoh anak dia nak masuk sekolah pun dia dah boleh, tak payahlah nak minjam-minjam, mudah nak uruskan anak-anak sekolah, pakaian 3 orang sekali. Sekarang 3 orang saja termasuk PIBG, termasuk dengan baju, kasut baru, beg apa semua dalam 2,000, 1,500 tak lari. 1,500 tak lari. At least bila ada emas dalam apps ni, dia boleh aranukan ataupun dijual semula. So dalam masa 6 bulan ke depan, dia tebus balik lah. Sebulan 1 gram, sebulan 1 gram, sebulan 1 gram. Okey, nak mudahkan perbelanjaan, nak beli masa. Tak semua orang mudah, senang. Ada juga kalau anda kata you seorang peniaga, satu hari nanti you cita-cita you nak Cik menabung mas Public Gold. Dah ada akaun dah? Ada cita-cita you nak buka bisnes yang kedua, ketiga di negeri lain, nak buka gerai yang lain, ataupun you seorang penjual burger, you nak buka cawangan, gunakanlah emas ni. Dan you make sure you target 4 tahun ke atas. Cik dah ada akaun dah emas Public Gold. Benda mudah tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So benda ni yang kita titik beratkan. Tuan-tuan dapat info daripada saya first hand, daripada dealer aktif Public Gold. Kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan pergi pada yang bukan aktif dan tuan-tuan punya tabungan ke laut. Alright. Paling penting tuan-tuan dan puan-puan pergi pada konsisten dalam tabungan. Okey, nak kaya dalam emas, nak kaya dengan emas, terdapat 3 faktor. Pertama, konsisten. Kedua, volume. Ketiga adalah ilmu. Pertama, konsisten. Konsisten ni tuan-tuan dan puan-puan, you dah tahu dah, you nak capai dalam 50 gram setiap bulan, bagi kepada 60 bulan, paling common pun dalam 1 gram ataupun 0.7 gram, something like that. So setiap bulan you menabung emas sehingga 6 bulan ke 60 ataupun 5 tahun ke depan dicapai gram 50 gram dan keluarkan satu item 50 gram. Itu contoh. So daripada situlah you dah tahu dah what is your objective dalam tabungan. Alright, itu kalau kita nak keluarkan 50 gram satu item. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, itu konsisten
you konsisten. Boleh gunakan juga auto debit. Boleh gunakan juga auto debit. Okey. Settle konsisten, pergi pada volume. Volume ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tanya penabung-penabung, ada sesetengahnya okey, konsisten. Ada sesetengahnya tak stabil. Ada yang mengatakan, oh Madir, saya dah menabung dah 1 gram je setahun. 1 gram setahun, macam mana nak kaya tuan-tuan? Emas pergi pada volume. Makin banyak gram, makin banyaklah kekayaan you. Alright, that's why orang suka 1 kilo. That's why orang suka 1 kilo. Wow, menarik sini. Ramai tetamu. Okay, go for 1 kilo sebelum nak pencen. Kenapa 1 kilo? 1 kilo within 20 years you boleh kalau dibagikan kepada 20 tahun you boleh berbelanja topak kepada pencen RM2,000 setahun, sebulan untuk 1 kilo emas. That's why kita go for volume. Ini untuk dana persaraan. Okay, volume. 1 gram tak kaya tuan-tuan, 5 gram pun tak kaya setahun. Susah, tapi usahalah. Cik menabung emas Public Gold, daftar cuma. Okey, dapat Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ilmu. Okey, ilmu ni pergi pada matlamat tadi ya. Dia nak menabung untuk apa? Alright, menabung untuk apa? Dana persaraan, untuk dana pendidikan anak, untuk haji, umrah, perumahan. So you target you dah tahu dah. Untuk target you, bentuk apa yang you keluarkan. Nanti kita bincang. Biasanya untuk perumahan, kita go for gold bar yang besar, 100 gram, 50 gram. Okay? Itu contoh. Kalau dana persaraan, janganlah pergi pada 100 gram. Dana persaraan biasanya pergi pada 5 gram, 10 gram, 1 dinar. Right? Okay, bila masa sesuai untuk kita jual emas? Masa yang sesuai untuk kita jual emas adalah apabila kita dah capai matlamat. Masa yang sesuai untuk kita jual emas adalah apabila kita dah capai matlamat. Tuan-tuan pernah kan, biasa tak orang-orang lama, harga emas dah naik, dah boleh jual. Harga emas dah naik, kita dah boleh jual. Harga emas dah naik, kita boleh jual. Dah tak ada dah kaedah tu. Kita go for kaedah, capai matlamat, baru kita jual. Itu yang pertama. Kedua, faktor yang membuat kita jual emas apabila kita dah kehabisan ringgit Malaysia. ASB dah habis, tabung haji pun dah habis, baru kita jual emas. Kita nak teruskan kehidupan, kita kena jual emas. Alright. Dan situasi yang ketiga adalah paling ekstrim yang mana kita semua dalam Malaysia ni aman lagi Okey, tak ada peperangan. Situasi paling ekstrim adalah peperangan. Alright, dapat yang tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, type saja di kolom komen untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas dekat Public Gold. Jika tiada, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Agar tuan-tuan dan puan-puan
Jika tak ada apa-apa, kita bertemu lagi bagi untuk hari esok. Izinkan saya meneruskan tugas kat sini. Mana tahu ada yang menabung emas, saya daftarkan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana yang berminat untuk menabung emas, sila isi borang yang saya sediakan ni, poin ni. Dan saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas dekat Public Gold. Okey? Faham tak? Supaya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan bila dah start saya doakan tuan-tuan dan puan-puan saya bukan apa. Inflasi 1 bulan purata 1% lah. Kena pula kenaikan minyak. Harga barang boom. Tuan-tuan perasan tak? Dulu RM5 tuan-tuan lepas je sampai pagi kat mama. Sekarang semuanya RM6 ke atas. Harga barang naik. Setiap tahun, every year. Every year. Faham Every year. Inflasi meningkat. Naiklah gaji macam mana pun, kerajaan ke, swasta ke. Swasta tak apalah, ada bonus. Kerajaan contoh naiklah gaji macam mana pun, tetap juga kenaikan harga barang tu meningkat. So daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak counter balik permainan ni? Counter balik permainan ni adalah dengan menggunakan emas. Kerana apa? Emas kali inflasi. Emas tu kali inflasi. Once you alihkan kenaikan gaji you ke dalam bentuk emas, at least untuk long term you nampak duit you. Tapi kalau anda katalah you tak alihkan pun dalam bentuk emas, you alih dalam bentuk bank. Bank of course automatic susut nilai. 500 tahun ni tak sama dengan 510 tahun yang lepas. 1000 tahun ni tak sama dengan 1000 tahun lepas. That's why kalau you pergi saja supermarket, kuasa beli you menurun dengan nilai yang you keluarkan. Tapi bagaimana kita nak lawan permainan ni? Nak lawan permainan ni adalah menggunakan emas. Maknanya kita one step ahead, keluarkan dalam bentuk emas. Kerana orang kaya menggunakan kaedah ni. That's why orang kaya dia maintain kaya. Bagi mana mereka yang tak gunakan emas ni, dia akan maintain dalam kekurangan. Kalau tuan-tuan perasan naik gaji tapi tetap juga akhir bulan tetap juga tak cukup duit. Akhir bulan tak cukup duit. Tak cukup duit. Okey? Tetap juga tak cukup duit. That's why dekat situ tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan akan you akan rasa lah, kalau anda katalah 5 tahun, 10 tahun you tak boleh nak counter pun 10 tahun you tak boleh counter pun RM10,000 dalam bank. Means tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan perlukan satu kaedah yang berbeza. Bagaimana? Pergi pada tabungan emas, fizikal kat emas. Wang emas 1 gram.
Kalau you sanksi, pergi pada 1 gram. Tengok dalam 1 tahun you boleh tak menabung RM1,000. Daripada situlah you dah tahu you kena game selama 10 tahun. Faham sebab saya dah pernah kena, tuan-tuan. Kita dah ada rumah, kita dah ada kereta. Every year benda-benda ni perlukan maintenance, tuan-tuan dan puan-puan. Paling cikai pun RM500,000. Kereta jangan cakap, rumah jangan cakap. Tapi bagaimana kita nak well maintain kita punya tabungan adalah menggunakan emas. Fizikal ke emas, dan kita akan fikir 10 kali apabila kita nak jual emas semula. Kita maknanya bila kita nak jual emas, benda yang sangat penting saja kita gunakan untuk jualan semula. Jual semula. It's not untuk happy hour. Bukan untuk happy hour emas. Dapat? Tuan-tuan okey. Tekan sign up untuk saya bantu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya bantu tuan-tuan dan puan menabung emas. Dan sehingga kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan. Captain Emas. Assalamualaikum. Bye.